وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina. Bukakanlah ya Allah apa jua ikatan yang ada pada lidah-lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami segala tutur bicara kami. Allahumma faqqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami meminta ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an tayyiba, rezeki yang luas melimpah ruah, lagi halal bersih suci. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang engkau terima daripada kami. Wa shifaan min kulli da', dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar semua? Selamat malam. Seperti biasa pada jam 11 malam kita nak berkongsi tentang kekasih Allah, Habibullah, dan insan yang sepatutnya menjadi kekasih setiap orang yang beriman. Bahkan tidak sempurna iman orang yang tidak mencintai beliau, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah pertemukan kita dengan baginda. Moga Allah jadikan kita beroleh syafaat baginda, dan moga Allah masukkan kita ke dalam syurga bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka kita dah berada pada muka surat 633. Masih lagi dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum. Namun sebelum kita teruskan, apa kata kita sama-sama perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'ai ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa sawabih. Amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan-ahlan yang komen di ruangan FB, Nur Iza, Fatimah Az-Zahra, Abu, ahlan-ahlan Kak Murwani Ahmad, begitu juga sahabat-sahabat yang lain di ruangan TikTok, Raudah Jannati, Hamidah, Sabirah, Irmawati, Chaniago, Sabirah, Syarfah Nurul, ahlan-ahlan kepada semua. Nur Asikin dan juga semua. Malam ini kita telah tiba pada tajuk tentang peristiwa Khaybar. Dah banyak yang kita baca, walaupun kadang-kala sehari kita baca semuka, kadang-kala dua muka. Kita dah tiba pada tahun yang ke-7 Hijrah daripada kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semalam kita telah baca bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebijaksanaan baginda menjadikan orang-orang Arab Ghatfan yang dalam perjalanan nak menuju ke Khaybar untuk membantu Yahud. Mereka batalkan niat mereka dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati kampung mereka sehingga kadar jarak sehari semalam perjalanan yang berbaki. Maka bila mereka dapat tahu, cepat-cepat mereka patah balik ke kampung mereka, takut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang. Tapi Nabi tak nak serang pun. Nabi cuma tak nak mereka menolong orang-orang Yahud di Khaybar. Kemudian kita juga telah belajar
Nabi minta 2 penunjuk jalan untuk menunjukkan Nabi jalan masuk ke Khaybar daripada utara. Walhal sebenarnya daripada Madinah menuju ke Khaybar, paling dekat adalah arah selatan Khaybar. Arah selatan. Tapi Nabi SAW nak masuk daripada arah atas, arah utara, penulis kitab terangkan supaya orang Yahud tidak ada ruang untuk melarikan diri. Sebab mereka kalau kalah, mereka akan larikan diri ke Syam. Maka Nabi tutup jalan untuk mereka melarikan diri. Maka kita dah tiba pada tajuk tentera Islam tiba di Khaybar. Walaupun kita tahu Nabi SAW ada banyak dugaan, orang-orang munafik bocorkan pergerakan Nabi, bocorkan jumlah tentera Nabi. Tetapi di sini kita nampak bagaimana Nabi SAW tetap berada di pihak yang mana menang. Nabi SAW tetap tidak menjadikan itu alasan untuk menyerah kalah. Kita dah tiba pada muka surat 633, cetakan Yadim, tentera Islam tiba di Khaybar, kata penulis kitab. Maka ini adalah tajuk hari ini. Kata penulis kitab, malam sehari sebelum berlakunya peperangan, tentera Islam bermalam berhampiran dengan Khaybar tanpa disedari oleh orang Yahud. Ini dahsyat taktikal Nabi. Bayangkan Nabi SAW punya pergerakan ke Khaybar dah dibocorkan oleh orang munafik. Begitu juga orang Yahud ketika itu dah minta bantuan orang Ghatfan dan mereka tak sedar bantuan mereka tak sampai. Walaupun begitu dahsyat pengetahuan mereka tentang jumlah tentera Nabi, pergerakan keluar tentera Nabi, kata penulis kitab, semalam sebelum Nabi tiba di Khaybar, Nabi dah berada berdekatan dengan Khaybar dan mereka tidak perasan ketibaan Nabi. Dan ini satu pengajaran. Pengajaran yang kita boleh ambil adalah Nabi mengajarkan kepada kita semua pergerakan musuh sampai ke Madinah Nabi tahu. Semua. Sebab itu bila musuh nak sampai ke Uhud, Nabi tahu. Musuh nak sampai ke Khandaq, Perang Ahzab, Nabi SAW tahu. Itulah dua perang yang musuh datang sangat-sangat dekat dengan Madinah. Dan sebaliknya bila Nabi pergi ke tempat musuh, musuh tak tahu. Maka ini mengajarkan kepada kita bahawa dalam peperangan, dalam berhadapan dengan musuh, seseorang Islam dia perlu mengetahui perancangan musuh, pergerakan musuh, tetapi sebaliknya musuh tidak boleh mengetahui perancangan dan pergerakannya. Ini kita belajar daripada Nabi SAW. Ini tidak. Kadangkala musuh mengenal kita lebih daripada kita kenal diri sendiri. Musuh. Sebab itu kita tengok zaman kita, musuh mengenali umat Islam lebih daripada umat Islam itu kenal dirinya sendiri. Maka Nabi mengajarkan kepada kita semua pergerakan musuh Nabi SAW tahu. Tidak pernah musuh sampai ke Madinah dalam keadaan Nabi tak bersedia. Tak pernah. Kecualilah kita baca dalam peristiwa Perang Ziqarat. Itu pun musuh datang bunuh seorang sahabat, kemudian rampas unta Nabi dan lari kembali ke Ghatfan. Itu serangan mengejut. Tapi kemudian Nabi kejar. Ada sahabat Salamah bin Aqwa yang kejar. Tapi daripada Khaybar dan banyak perang Nabi kita belajar, Nabi sentiasa mengetahui pergerakan musuh. Dan musuh tidak mengetahui pergerakan Nabi SAW. Dan ini satu pengajaran kepada kita. Kita perlu sangat-sangat mengenali pergerakan musuh. Dalam masa yang sama, musuh tidak sepatutnya mengetahui dan mengenali akan perancangan kita. Sebab itu kadang-kala umat Islam senang dipermainkan. Sebab musuh tahu, oh orang Islam ini apa yang mereka punya tujuan. Apa mereka punya cara berfikir. Apa tindakan mereka. Maka ketika itu mudah diketahui oleh musuh. Kadang-kala musuh mengenal kita lebih daripada kita mengenali diri sendiri. Sebab itu kalau kita tengok masyarakat barat, mereka sangat mengambil berat tentang kajian manusia. Sebab itu kalaulah kita lihat macam-macam tentang manusia yang mereka kaji, cara berfikir manusia, cara bercakap manusia, itu semua kajian. Sebab mereka boleh mengenali manusia, mengenali lawan mereka, mengenali musuh mereka.
Kadangkala bila kita tengok sehari berapa banyak perkataan purata manusia cakap, mereka kaji. Sehari apa yang manusia fikir, mereka kaji. Sehari berapa banyak benda yang mata manusia lihat, mereka kaji. Maka mereka mengenali kita kadangkala lebih daripada kita mengenali diri kita sendiri. Ahlan-ahlan kepada semua, mohon jasa baik untuk follow. Kita ada live sirah setiap hari jam 11 malam. Selain daripada 8.30 pagi tadabbur Al-Quran dan 6 petang penawar hati. Kata penulis kitab rahimahullah, maka menjadi kebiasaan Nabi apabila tiba kepada satu kaum pada waktu malam, Nabi tidak akan mendekati mereka kecuali setelah masuk subuh. Ini cara Nabi. Nabi tak pernah serang hendap pada waktu malam. Nabi tak pernah. Sebab Nabi tak nak wanita dan kanak-kanak menjadi mangsa. Maka Nabi SAW sampai ke sesuatu tempat, Nabi tidak melancarkan perang pada waktu malam. Nabi hanya akan masuk ke tempat musuh pada waktu pagi. Kata penulis kitab, setelah masuk waktu subuh, Nabi SAW segera menunaikan solat subuh, kemudian tentera Islam pun bergerak. Maka daripada sini pengajaran yang kita boleh ambil, Nabi tidak suka menyerang musuh pada waktu malam. Sebab bila serang pada waktu malam, wanita yang menjadi mangsa, kanak-kanak yang menjadi mangsa. Dan kita belajar daripada Nabi, Nabi bila hantar pasukan, Nabi tak membenarkan mereka mengapa-apakan wanita, kanak-kanak, orang yang tidak terlibat dalam perang. Itu akhlak Nabi. Kita kadang-kala kita lihat perang pada zaman kita, yang menjadi mangsa paling utama wanita dan kanak-kanak. Orang yang tak bersalah, orang yang tak ada kaitan dengan perang, orang yang tidak terlibat. Maka ini adalah perbuatan orang-orang yang kita jadikan ikutan, konon-konon dia menjaga hak manusia. Hak manusia lah, hak binatang. Tapi hakikatnya mereka sendiri berkelakuan lebih teruk daripada haiwan. Ketika mana berhadapan dalam peperangan, maka yang menjadi mangsa adalah wanita dan kanak-kanak. Maka Nabi SAW tidak pernah menyerang musuh pada waktu malam. Nabi akan tunggu pagi. Sebab Nabi SAW tak nak mencederakan wanita dan kanak-kanak. Itu Nabi. Itu akhlak Nabi. Tapi malangnya kita jadikan orang yang menyakiti wanita, menyakiti kanak-kanak, itu yang kita jadikan kiblat. Itu yang kita jadikan idola. Dalam kita nak memahami contohnya hak-hak kemanusiaan, hak-hak yang lain. Walhal mereka sendiri tak pernah melakukan apa yang mereka dakwa dan katakan. Maka Nabi SAW tidak menyerang musuh pada waktu malam. Daripada sini juga kita belajar, kita tak patut melibatkan orang yang bersalah di dalam apa jua permasalahan kita. Kadang-kadang kita nampak dalam masyarakat yang mempunyai masalah adalah antara dua orang dewasa. Tapi banyak orang apabila masalah itu antara orang dua dewasa, dilibatkan anak, dilibatkan keluarga, dilibatkan adik-beradik, dilibatkan ibu bapa, maka itu tak sepatutnya berlaku. Jangan menyakiti orang yang tidak terlibat di dalam apa jua permasalahan di antara orang dewasa. Ini tidak. Kadang-kala ada orang sampai wasiat. Kena benci orang itu, walhal yang ada masalah dia dengan orang tu. Tapi dia nasihat anak dia, kena benci orang ni, kena musuh dengan orang ni, kena warisi dendam dengan orang ini. Alhamdulillah. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, maka Nabi tak menyerang pada waktu malam. Kerana Nabi SAW tidak mahu menyakiti wanita, kanak-kanak, orang yang tidak terlibat dalam perang. Maka Nabi SAW solat subuh dulu, barulah Nabi menggerakkan tentera untuk masuk. Daripada sini juga kita belajar bahawa solat tidak gugur pada apa jua keadaan. Tak gugur. Ketika mana perang pun ada solat. Maka kita belajar dalam hadis, adanya salatul khauf. Salatul khauf berlaku sebelum perang. Ketika mana dah berhadapan dengan musuh. Sebahagian para ulama menukilkan lebih daripada 17 cara salatul khauf. Musuh dekat arah kiblat macam mana? Musuh tidak berada dekat arah kiblat macam mana? Salatul khauf adalah sebelum daripada mula perang.
Bila dah berlaku perang, maka itu yang kita kenali solat syiddatul khauf, sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Maka ketika mana tengah perang, maka boleh solat dalam keadaan berjalan menunggang sebab tengah perang. Tetapi daripada sini kita belajar tidak gugur solat walaupun ketika mana perang, tak gugur. Selagi mana berakal tidak gila, selagi mana siuman tidak hilang ingatan, selagi itu perlu solat. Bahkan kalaulah tak boleh solat berdiri, maka Nabi pesan untuk solat duduk. Tak boleh solat duduk, maka Nabi mengajar untuk solat dalam keadaan ittija', dalam keadaan berbaring. Maka sebab itu tidak gugur solat pada apa jua situasi dan keadaan. Kalaulah musafir, maka ada kelonggaran. Tapi tetap kena solat. Tetap kena solat. Maka di sini Nabi SAW menjaga solat, kemudian barulah Nabi bergerak masuk ke perkampungan Yahud. Kata penulis kitab, ketika itu penduduk Khaybar sedang mula keluar membawa penyodok dan bakul untuk mereka pergi ke ladang. Mereka tak sedar pun tentera Islam sampai. Walhal orang Yahud, mereka dah tahu pergerakan Nabi keluar. Tapi mereka tak sangka Nabi dah tiba. Maka mereka macam biasa nak pergi ke ladang, nak pergi bercucuk tanam, nak pergi bekerja. Maka ketika itu mereka nampak tentera Islam mula masuk ke perkampungan mereka Khaybar. Malah mereka hanya keluar untuk bekerja di ladang macam biasa. Maka di sini kita nampak hebatnya Nabi menyusun, menyimpan segala pergerakan sehingga musuh tidak tahu ketibaan Nabi SAW. Dan mereka tertangkap dalam keadaan terkejut. Sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis kitab, apabila mereka melihat tentera Islam, mereka berkata, Muhammad demi Allah, Muhammad dan pasukannya telah datang. Maka bertempiaran lari orang-orang Yahud pulang ke kubu mereka. Maka Nabi SAW bersabda, Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Sabda Nabi, Allahu Akbar, runtuhlah Khaybar. Allahu Akbar, runtuhlah Khaybar. Maka Nabi meyakinkan para sahabat yang mereka akan berjaya menawan Khaybar. Walhal kalaulah kita tengok gambar Khaybar pada zaman kita, walaupun telah berlalu ribuan tahun, bagaimana masih ada kubu-kubu yang dibina oleh orang Yahud. Masih ada. Kubu yang dibina kukuh, kubu yang dibina strategik, kubu yang dibina di atas bukit, kubu yang dibina dalam keadaan pada zaman itu suka untuk dikalahkan. Maka Nabi SAW sebelum mula perang, Nabi dah berkata, runtuh Khaybar. Daripada sini kita belajar, Nabi mengajarkan kepada kita sentiasa bersangka baik dan sentiasa yakin kepada bantuan Allah. Belum mula perang, Nabi dah berkata, runtuhlah Khaybar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dan itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Kita kadang-kala belum apa-apa, kita dah mengaku kalah. Kita kadang-kala belum apa-apa, kita dah putus asa. Kita kadang-kala belum berlaku apa-apa, kita dah nampak kekuatan makhluk dan kita lupa kehebatan dan kekuatan Allah. Maka Nabi sebelum mula, Nabi dah kata runtuh Khaybar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kemudian Nabi SAW bersabda, Inna, sesungguhnya kami, apabila telah sampai ke lapangan sesuatu kaum, bererti buruklah padahnya terhadap orang-orang yang telah diberikan peringatan. Maka Nabi bagi amaran bahawa sebelum perang, Nabi dah bagi peringatan. Lalu bila tentera Islam dah sampai, maka buruklah keadaan orang-orang yang telah diberi peringatan. Maka ini adalah ucapan Nabi. Kata penulis kitab, sebelum itu Rasulullah telah memilih satu lokasi untuk tentera Islam bermarkas. Maka Hubab bin Munzir datang kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, adakah tempat yang tuan singgah ini adalah wahyu Allah ataupun semata-mata pendapat kamu dalam peperangan? Maka Nabi menjawab,
ini hanyalah pendapatku. Maka Hubab bin Munzir memberikan cadangan, wahai Rasulullah, tempat ini sangat hampir dengan kubur Natah. Maka Khaybar, dia ada banyak kubur. Nanti kita akan baca. Khaybar ada banyak kubur. Di antara sekian banyak kubur, ada 8 kubur yang besar. Khaybar ni banyak kubur. Sebab itu kalaulah kita tengok orang-orang Yahud zaman kita, macam-macam sistem pertahanan yang mereka reka, mereka cipta, mereka beli, mereka ada. Itu bukan perkara baru. Sebab ketika mana orang Yahud tinggal di Khaybar, bahkan ketika orang Yahud berada di Madinah sekalipun, mereka memang terkenal dengan bangsa yang ketika itu sangat takut. Sangat takut. Maka mereka memang ada kubu yang banyak. Kalaulah zaman kita pergi ke Khaybar, zaman kita dah boleh pergi Khaybar. Cuma orang jarang pergi sebab ianya jauh. Lebih kurang 2 jam pergi, 2 jam balik. Dan kadang-kala bila pergi pun ada hari tak buka. Ada hari tak buka. Saya pernah pergi Khaybar 2 kali. 2 kali. Kedua-dua kali tak buka. Dah lah pada waktu tu dah sewa teksi, sewa kereta. Tapi tak buka. Dia kadang-kala ada hari tak buka. Pada waktu itu ada acara yang tertentu ataupun ada perkara yang tertentu. Tapi daripada jauh kita boleh nampak bagaimana ketika itu dahsyat sistem pertahanan yang dibina oleh orang Yahud. Maka daripada Khaybar kita belajar orang Yahud membina sistem pertahanan bukan zaman kita aja, daripada zaman Nabi, sebelum Nabi. Maka mereka sangat ketakutan dan mereka banyak mencipta sistem pertahanan. Maka nanti kita akan baca nama-nama kubu besar orang-orang Yahud di Khaybar. Ada 8 kubu besar yang mereka miliki. Maka Hubab bin Munzir kata dengan Nabi, wahai Rasulullah, kalaulah engkau nak buat markas kat sini, ini sangat dekat dengan qil'ah, dengan kubur Natah yang dimiliki oleh musuh. Dan kubu Yahud di atas bukit, di atas tempat tinggi. Maka nescaya mereka boleh nampak pergerakan kita. Yang itu nanti kita sambung. Tapi daripada sini kita belajar bahawa Nabi sangat terbuka mendengar pandangan para sahabat. Nabi sangat terbuka. Nabi sangat terbuka mendengar pandangan para sahabat. Kita kadang-kala yang taklah berapa bijaksana, yang tidaklah berapa cerdik, kadang-kala sombong nak mendengar pandangan orang. Kadang-kala sombong nak mendengar pandangan orang. Kadang-kala orang dah bagi pandangan, tak nak terima. Walhal kita tahu pandangan tu lagi bagus daripada pandangan kita. Maka Nabi mendidik kepada kita untuk mendengar, menghargai, mengambil pandangan para sahabat. Dan antara sahabat yang mahir dalam perang adalah Hubab bin Munzir. Kita pernah belajar dalam peristiwa Khaybar, beliau adalah orang yang sama yang bagi pandangan kepada Nabi, jangan berkemah di tempat pertama yang Nabi pilih, sebaliknya berkemah di tempat yang lebih dekat dengan musuh. Maka itu adalah Hubab bin Munzir. Maka ketika mana Khaybar pun dia bagi pandangan kepada Nabi, dia tanya dulu. Daripada Hubab bin Munzir kita belajar adab dalam memberi pandangan. Adab. Maka ditanya dulu, wahai Rasulullah, ini adalah wahyu ataupun pilihan kamu dalam perang? Nabi kata, ini pilihan aku. Maka dia pun bagi pandangan kepada Nabi, jangan bermarkas di sini. Jangan berkemah di sini kerana terlalu dekat dengan kubu musuh. Dan Nabi dengar pandangan. Nabi tak adalah macam kita. Dah buat keputusan kot. Siapa ketua? Kau ke aku? Kadang-kadang kita dengan anak. Siapa ayah? Kau ke ayah? Siapa hidup lagi lama? Maka tak. Maka Nabi SAW menghargai pandangan. Ataupun kadang-kadang antara adik-beradik kata, siapa lagi tua? Kakak ke engkau? Contoh, kakak punya pandangan lagi begini. Maka tidak. Itu bukan cara Nabi SAW. Mendengar pandangan, menghargai pandangan yang baik, itu adalah akhlak Nabi. Dan kita juga boleh belajar daripada Hubab bin Munzir bagaimana beradabnya beliau memberi pandangan. Beliau bertanya dulu kepada Nabi, maklumkan dulu kepada Nabi SAW. Maka di situlah rahsia kejayaan Nabi dan para sahabat. Saling mendengar, saling menghargai, beradab dalam memberi pandangan.
Bahkan dalam Khandaq kita dah baca bagaimana Nabi terima pandangan daripada bahkan bukan Arab, Salmanul Farisi radhiyallahu anhu. Maka ini adalah akhlak Nabi yang kadangkala semakin hilang daripada sebahagian ketua-ketua dan pemimpin. Kadangkala susah nak mendengar pandangan. Kadangkala susah nak menghargai pandangan yang baik. Maka kenapa jangan berkemah di sini? Maka Ubad bin Munzir terangkan, wahai Rasulullah, kerana yang pertama mereka akan dapat mengetahui pergerakan kita sedangkan kita tidak dapat mengetahui pergerakan musuh. Itu sebab yang pertama. Dalam peperangan, dalam berhadapan dengan musuh, kita kena tahu pergerakan musuh, musuh tak sepatutnya tahu pergerakan kita. Itu adalah rahsia kemenangan dalam perang. Tapi bila Nabi berkemah dekat dengan musuh, musuh punya kubu pula dekat tempat yang tinggi, dia boleh baca segala pergerakan tentera Islam. Namun tentera Islam tak boleh nampak apa yang dilakukan oleh musuh. Maka ini adalah sebab yang pertama, kata Ubad bin Munzir. Yang kedua, wahai Rasulullah, panah-panah mereka akan sampai dengan mudah kepada kita. Namun panah-panah kita tidak dapat sampai kepada mereka. Sebab mereka punya kubur ada dinding yang tinggi, berada dekat tempat yang tinggi. Maka dia kata, wahai Rasulullah, musuh boleh baca pergerakan kita dan musuh boleh menyerang kita dan kita tak boleh bertahan dan tak boleh menyerang balik. Maka itu sebab yang kedua. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Ubad bin Munzir, apatah lagi tempat ini dilindungi oleh pokok-pokok kurma dan tanah rendah serta lapang. Apa kata saya cadangkan kepada Rasulullah tempat yang bebas daripada segala risiko ini untuk dibuat markas. Maka Nabi SAW terima pandangan. Ini akhlak Nabi. Terima pandangan yang baik. Kita apabila kita dah biasa tak menghargai pandangan, orang pun lama-lama menyampah nak bagi pandangan. Kadang-kadang orang kata, tak payahlah cakap dengan bos ni, dengan ketua ni. Tak payahlah cakap dengan ayah ni. Bukan nak terima pandangan pun. Susah. Maka lama-lama orang pun tak nak bagi pandangan. Maka itu bukan ciri ketua yang baik. Bukan ciri ibu bapa yang baik apabila orang bawahan, apabila anak ketika itu tak selesa untuk memberi pandangan. Maka Nabi tak. Nabi seorang yang dalam sirah ada disebut, dalam sirah Ibnu Ishaq ataupun sirah Ibnu Hisham tak silap, maka apa kata penulis kitab, kana asyaddun nasi tasyawura, adalah Nabi seorang yang paling suka mendengar pandangan, menghargai pandangan, bermesyuarah. Itu adalah sifat Nabi SAW. Maka Nabi pun berpindah ke tempat lain. Kata penulis kitab, setelah semakin hampir dengan Khaybar, Nabi SAW pun berkata, berhenti. Maka pasukan tentera Nabi pun berhenti dan disitulah Nabi berdoa. Ini penting. Dalam keadaan kita dah buat persediaan, dalam keadaan kita dah ada segala perancangan, jangan lupa kebergantungan kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Maka jangan lupa. Dan kebergantungan kepada Allah bila kita baca dalam suratul Fatihah, kayu ukurannya adalah berapa banyak, berapa lama, berapa ikhlas, berapa bersungguh kita dalam berdoa. Itu adalah bagaimana nak ukur kebergantungan kita kepada Allah. Berapa banyak kita berdoa, meminta kepada Allah. Maka sebab itu dalam suratul Fatihah, bila kita buat pengakuan, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami sembah. Hanya kepadamu kami memperhambakan diri. Hanya kepadamu kami beribadah. Apakah kayu ukurannya? Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta. Lagi banyak seseorang itu berdoa meminta kepada Allah, itu tanda dia bergantung kepada Allah. Dia bergantung kepada Allah. Sebab itu dia berdoa. Maka sebab itu perlu kita memperbanyakkan doa. Maka sebelum Nabi masuk ke Khaybar, maka Nabi berhenti. Nabi mengajak para sahabat untuk berdoa
Apakah doa Nabi? Kita akan sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Sehari kita ada 3 kali live. 8.30 pagi. Minta maaf dah lama tak buat. Sebab uh, pagi kadang-kala giliran saya ada kuliah, kemudian ada macam-macam urusan, maka tak sempat untuk buat. Tapi sepatutnya 8.30 pagi adalah hayati Quran. Doakan saya dapat istiqamah. 6 petang penawar hati dan 11 malam sirah Nabi. Selain daripada kadang-kala ada kuliah Zuhur, kuliah Maghrib dan lain-lain. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak yang komen, yang share, yang tag rakan-rakan, yang bagi gift. Terima kasih Asia Hussein, Fatimah Azhara, Siti Maria, Abu dan juga Nur Iza serta sahabat-sahabat yang lain. Dorangan TikTok, Hanifah Ali, Sabirah, Nur Asikin, Coach Wati. Terima kasih banyak-banyak untuk gift. Moga Allah kurniakan kebaikan dunia akhirat. Sabirah Nur Asikin. Kepada sahabat yang kali pertama join, jemput follow supaya bila kita buat live maka boleh dapat notifikasi. Jika seronok dengan konten yang disampaikan, kalaulah tak mengapa insya-Allah. Wallahu alam. Jom kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.